Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan buat vlog untuk keluar. Kenapa saya nak keluar? Sebab dekat rumah ni tak ada air. Dah 2 hari air pressure dia sikit. Kita orang ada hari hujan sedih. Sebab dekat sini banjir. Semalam hujan. Hari ni tak hujan. Hari ni macam tak ada apa-apa berlaku pun. Hari banjir dekat Terengganu, Terengganu runtuh, dekat mana lagi, dekat Terengganu banjir, dekat Sunda banjir. So itu ada ada masalah dengan elektrik punya ni lah. Dia ganggu. Bila dia ganggu, kita punya air dekat bandar pun terkena air dia rendah. Bila kita kena air dia rendah, air yang keluar daripada paip tu macam je. Kecil ni je. Tak kecil ni. Bila kalau air kecil tu je, aku rasa kita nak mandi, nak berak, nak masak, untuk berbuka, nak suka tu semua, nak basuh pinggan tu semua, nak cukup ke? Dia terkena air dia sangat rendah. So macam balik tadi, subuh tadi, air dia keluar lah juga dekat shower tu. Tapi dekat paip kat dapur tu tak keluar. Jadi hari ni saya akan buat vlog untuk kita ke masak. Saya tak nak buat vlog yang banyak, vlog pendek je, short and simple. Kalau saya sempat lah. Okay. Sebab kat rasanya tak hujan, panas sangat-sangat. Jadi saya tak tahu lah perjalanan saya tu sama ada lancar atau tidak. Sebab saya kalau saya panen ni saya cepat macam tu. Jadi dia tak akan lama lah, dah sekejap tu. Sekarang kita kena siap-siap, tunggu intan siap, masak kita siap, jadi kita akan ke. Okey, sekarang ni kita dah siap. Cuma kita nak cari di manakah kita punya spek mata. Dah, kita dah jumpa. Okey, so hari tu dah pergi, kita dah pergi bazar. Kita dah beli dah. Kita dah beli dah apa yang aku nak, iaitu kebab. Tapi apa yang aku inginkan kebab, tapi yang apa yang aku inginkan ialah roti john, tapi yang best ialah kebab. Jadi hari ni kita punya aim rasa macam tak nak makan nasi. Sebab itu makan ayam geprek dia macam tidak memuaskan. Jadi saya tak nak makan nasi, saya nak makan benda-benda lain. Saya tengok nak makan apa hari ni. Kau makan nasi lemak pandan, sedap tu. Macam nasi kuih tiaw. Tapi tak nak makan nasi. Tapi kuih tiaw goreng pun sedap. Semua. Tapi kebab dia best. Kebab dia macam ni. Ni dia tak best. RM10 kot. RM10 memang mahal. Memang lah. Kebab dia pendek tu je. Kebab dia kecil tu je. Tapi sedap je kok. Semakin lah. So sekarang ni aku start makan dulu. Masa tengah tunggu kawan saya. Kawan saya tak siap lagi. Macam tu. Alah, tak ada air. Tapi kalau ikut notis je, kalau tak ada air sampai 14 hari bulan 3. Esok baru 10, 11, 12, 13, 14. Hari Khamis, Rabu. Macam mana ni nak berak kencing ni? Yang penting kena pergi cari makanan dulu. Yang penting sumber makanan kita ada, iaitu bazar. Okay. Kita kena pergi bazar dahulu. Pergi bazar. Tahu lah, kalau pergi bazar, korang beli apa? Apa yang korang inginkan? Tak. Walaupun baru minggu kedua, tapi aku tengah memikirkan baju raya aku. Tak tahu nak pakai baju raya apa Cari baju Rich Brown, okay. Semua dah habis. Semua dah sold out. Macam mana? Nak beli warna apa lagi? Tak tahu dah nak warna apa. Bulat pula. Tak tahu dah nak beli warna apa. Macam nak beli warna royal blue. Tapi royal blue macam biasa je. Macam tak ada yang cantik. Kalau pakai baju raya royal blue macam pelik je. Aku je. Macam tu. Tak pernah lagi ada royal blue. Selalu beli warna hijau ni, warna putih, warna
Warna dusty pink, lilac. Tak beli lagi warna. Oh, beli baju burgundy. Warna burgundy. Baju warna burgundy. Mantap. Bukan warna tu. Dia menarik. Okay, guys. Okay, kenapa saya pilih turun ni? Lantak ke hati lah nak warna turun apa tu. Okay, jom kita tunggu kawan kita. Lepas tu kita gerak. Kita lagi korang. Okay, saya mau. Kita sambung naik Grab. Terima kasih Pakcik Grab telah mau ambil kami. Kasarnya. There. Okay, jadi kita orang ni lah housemate aku. Tak orang perkenalkan lagi. Say hi. Di rumah tak ada air. Udah buat intro dah tadi. Okay, so kita orang ke bazar. Ada dua orang lagi kat depan. Ya. Pakcik Grab dan Pakcik Grab. Kita kena panggil dua pakcik bawa adik dah tak sama. Okay. Nanti kalau dah sampai kat bazar kita orang tunjuk dia nak cakap juga. Nak cakap apa super? Dia nak kenakan balik. Okay, kita akan jumpa kat bazar. Kalau aku up kamera kat bazar, maksudnya YouTube ni video ni akan masuk kat YouTube. Kalau aku tak up video ni kat bazar, maksudnya aku tak kat kamera, maksudnya aku malu. Video ni sampai sini sahaja. Okay, harap maklum dan sekian. Bye bye, sama di bazar. Nah, Maksud saya tak plan lagi what to say. Guys, kita dah habis beli. So it's done guys. So we'll continue to balik. Okay, cuba cakap apa yang awak beli. Kita unboxing benda ni kat rumah. Okay, buat air mango, kambing, Intan punya. Mana mengarut. Mengarut. Apa-apa kita akan unboxing kat rumah. Cookies, sampainya ada 3 je. Penat dah jalan. Kita sambung nanti. Dah lah. Okay. Dah lah sambung nanti, sambung kat rumah. Kita ni lah abang kat kita. Okay, kita sambung. Okay, sekarang ni kita dah sampai rumah. So, tadi macam biasa lah, kita tak angkat phone kita dekat sana sebab kita jalan cepat. Masa panas. Cantiknya nak siapa ni. Kat sini ada asnya kita. Okay. Apa macam lighting tak nampak sangat. Di sana. Okay, kita akan unboxing apa yang kita beli hari ni. Okay. Yang pertama, kita beli kambing bakar. Kambing bakar. Sebab apa yang aku beli ni? Sebab GB aku cakap belilah Ustazah, sedap. So aku pun macam macam menari je kan. So aku pun belilah. Ini love. Nanti nak makan dengan nasi. Love, doa. Yang pertama, banyak sangat plastik ni. Kita akan susun. Yang pertama. Lepas tu balik-balik tadi, jiran ada bagi bubur. Bubur apa ni? Saya tengok belum bubur apa ni? Wait. Housemate aku ni dia introvert sikit. Hi guys! Wuih! Tengok dia waktu nak buka pula tu. Bukan macam tu. Tengok. Ini bubur. Apa ni? Comel plating dia. Thank you jiran. Tolong aku ni jiran aku. Bubur jagung pun rasa. Bubur jagung. Okay, ni bubur jagung aku tahu. Buat bubur jagung ni macam mana, tapi aku tak rajin. Macam mana? Tak ada air lah. Kenapa kita tak bayar biar tu? Tak logik sebab umum Zufa pun gitu kot kan. Babe, tak, Zufa tu memang kawan kita. Okay, lepas tu yang ni. Okay, cuba teka. Ini siapa punya? Ini Sultan Nazuret ni. Bombolonis. Selama dah nak cari bombolonis tu, tapi dekat besok pun tak ada kan? Hebatnya kau bagi bombolonis sampai ke lawas. Mantap. Kita tahu lah rasa dia sedap. Nanti buka puasa baru kita akan cuba. Kita cuba semua. Kita cuba lagi sekali. Cantik juga. Lah. Gitu. Okey, jadi kita tambah lagi ni air mangga. Jadi tak boleh peti. Lepas tu seterusnya masih lagi side dish. Ini apa panggil? Pisang goreng cheese. Pisang goreng chocolate cheese. Ini
Ini memang makanan instan Nazura. Dia tak perlu makan berat-berat. Sebab kata dia senang je jaga dia. Tak payah makan benda berat-berat. Lepas Cuma tu, kalau sakit nanti dah payah dah kan. Betul. Seterusnya, the last and the main apa ni? Main course. Makanan ni. Kau dah. Makanan utama. Makanan utama lah nasi lemak pandan. Kalau nak tahu harga dia, datang dulu ke Lawas baru kita boleh bincang. Ya. Okey, minggu ni kita orang dah pergi satu bazar. Dalam masa seminggu kita orang pergi 2 kali bazar dan kat bazar yang sama. Terpaksa. Terpaksa. Sebab kalau ikutkan bajet, kalau tak kira-kira bajet kita minggu depan kita kena pergi bazar. Ya, so minggu depan kita tak pergi bazar lah. Tak boleh. Bazar tak kena pergi. Hari ni je berdosa. Hari ni ya, berdosa. Ampun, maaf. Jadi maaf lah kalau mu nak selalunya mu akan tengok video ni aku cakap seorang-seorang. Okay, sekarang dah kena hargakan. Jadi aku ni kalau mu rasa aku crack, dia lagi double triple crack. Tahu crack tu apa? Crack tu macam pecah. Ya. Yeah. Bukan Freddy Patty, bukan encik crack, bukan. Semalam kita orang tengok cerita tu. Lantar. Mr. Planted. Tapi tak habis pun. Tengok cerita apa? Apa? Cerita kena scam. Tu pun tak habis. Okay. Sebab tidur. Okay, Ya ke tidak? Tujuh Okay, itu saja. Nanti sekejap lagi buka puasa nanti mungkin aku akan tunjuk hidangan-hidangan. So ni sebab tak buka puasa lagi. Sebab kita tak buka puasa lagi. Ada berapa jam lagi? Jam lebih kan? Okay, right now, 27. Kita ada sejam lagi. Sejam lebih. Sejam lagi. Sebab kat sini buka puasa pukul 6.34 hari ni. Jadi ada sejam lagi. So aku rasa aku bertahan dengan pakai tudung ni. Tidak ada semoknya. Jadi aku akan tayang kejap lagi. Okay. Dah ambil gambar tu. Kita akan sambung kejap lagi. Bye bye.